Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azami Nordin. Kami ingin membentangkan tentang ijtihad, iaitu dalam subjek pengantar usul fiqh yang diajar oleh Ustazah Syahira Sarwar Muhammad Harun dengan kod khusus QIS 1132. Seterusnya, saya ingin menyampaikan tentang ijtihad lah, pendahuluannya dari segi bahasa. Yang kita tahu, ijtihad ni adalah menggerahkan segala daya dan kekuatan untuk melakukan salah satu perbuatan. Definisi dia, ijtihad adalah upaya seorang mujtahid yang berusaha keras mengeluarkan kemampuannya dalam memahami segala hukum syar'i melalui proses penyimpulan hukum. Sudut khabar lainnya, ijtihad ni ialah usaha seorang ulama yang berkelayakan untuk menentukan hukum sesuatu perkara yang tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran atau hadis. Rukun dan hukum ijtihad. Pertama, al-mujtahid, iaitu orang yang berijtihad. Al-mujtahid ni benda. Al-mujtahid ni ialah orang yang melakukan ijtihad, iaitu seorang ulama yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalil terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Al-mujtahad fiqh. Al-mujtahad ni benda. Al-mujtahad ni ialah ulama yang berijtihad dalam bidang hukum hakam fiqh, iaitu hukum amali, perbuatan seperti ibadah, muamalat, nikah, jual beli dan sebagainya. Dalam kata lain, mereka mengeluarkan hukum fiqh berdasarkan dalil syarak bila tiada nas yang jelas. Al-mujtahid fi al-fiqh ni ialah mujtahid yang khusus dalam bidang fiqh, bukan dalam akidah atau tafsir. Yang ketiga sini, ijtihad. Macam kita tahulah, ijtihad ni ialah usaha bersungguh-sungguh oleh seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak bagi suatu masalah yang tidak mempunyai dalil yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Kesimpulan ringkasnya, al-mujtahid ni ialah orang yang melakukan ijtihad. Al-mujtahad fiqh ni ijtihad dalam bidang hukum fiqh. Setelah sekali, ijtihad usaha mencari hukum syarak daripada dalil. So, semuanya ni wajib bagi orang yang layak dan cukup syarat mujtahid. Mujtahid tu benda sebenarnya. Mujtahid ni adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, iaitu kemampuan dalam menyimpulkan hukum hakam syar'i amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. So, benda kepentingan mujtahid ni? Kepentingannya, ia sebenarnya, ia menyediakan panduan hukum bagi masalah baru. So, macam sekarang, macam masalah jual beli secara online. Sebab zaman Nabi tak ada kat situ. Zaman kita je ada jual beli online apa semua ni. Dan yang kedua, ia menjaga keaslian ajaran Islam agar tidak seleweng. So, of course lah, kalau nak elok daripada ajaran Islam ni diseleweng, walaupun setiap zaman pun tetap dah sesat lah. Betul. Yang ketiga ni, ia membuktikan bahawa Islam agama yang fleksibel dan sesuai sepanjang zaman. So, kesimpulannya, mujtahid ialah ulama yang berilmu tinggi dan berusaha mencari hukum syarak bagi perkara yang tiada nas yang jelas. Tanpa mujtahid, umat Islam akan menghadapi kesukaran menentukan hukum terhadap isu-isu moden. Kat sini adalah syarat ijtihad. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab. So, maksud dekat syarat ni ialah seorang mujtahid mesti menguasai bahasa Arab dengan mendalam. Bukan sekadar boleh bercakap, tapi memahami nahu, tata bahasa, saraf, morfologi, balaghah, gaya bahasa, dan uslub, gaya penulisan, Al-Quran serta hadis. Ini kerana Al-Quran dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab dan hukum hakam Islam bersumber terus daripadanya. Tujuannya benda sebenarnya. Tujuannya ialah untuk memahami maksud sebenar ayat dan hadis.
Kenapa kena memahami betul-betul ni? Disebabnya, satu perkataan bahasa Arab boleh membawa beberapa makna bergantung pada konteks ayat. Lepas tu, bidang ilmu bahasa Arab ni perlu dikuasai oleh mujtahid. Yang pertama, nahu. Macam saya kata tadi lah. Nahu, tata bahasa, untuk tahu kedudukan dan fungsi perkataan dalam ayat. Yang kedua, saraf, morfologi, untuk memahami perubahan bentuk perkataan dan maksudnya. Balaghah, gaya bahasa, untuk faham kiasan, perbandingan dan maksud tersirat. Yang keempat, lughah, perbendaharaan kata, untuk memahami makna asal sesuatu perkataan Arab. Yang kedua sini, memahami Al-Quran. Syarat memahami Al-Quran mesti memahami isi kandungan Al-Quran, khususnya ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Maknanya, seorang mujtahid tidak perlu hanya tahu membaca Al-Quran saja, tetapi perlu memahami maksud, konteks, sebab turunnya ayat, iaitu asbab nuzul, serta tujuan hukum yang terkandung dalamnya. Bidang ilmu Al-Quran yang perlu dikuasai oleh mujtahid ialah tafsir. Untuk benda tafsir ni, ia untuk mengetahui maksud dan hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, of course lah, asbab nuzul, mengetahui sebab dan konteks turunnya sesuatu ayat. Yang ketiga, nasikh dan mansukh, iaitu ia membezakan antara hukum yang masih berkuat kuasa dan yang telah dibatalkan. Yang last sekali, qiraat dan makna lugawi, iaitu memahami variasi bacaan yang boleh memberi kesan kepada hukum. Yang ketiga pula, memahami sunnah. Contoh kat syarat sini, seorang mujtahid mesti memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan mendalam, terutamanya hadis yang berkaitan hukum hakam dalam pelbagai bidang seperti ibadah, muamalat, perkahwinan, jenayah dan sebagainya. Ini kerana sunnah merupakan sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Tanpa memahami sunnah, mujtahid tidak dapat mengeluarkan hukum dengan sempurna. Bidang yang perlu kita kuasai dalam memahami sunnah ni ialah ilmu mustalah hadis. Ia untuk benda untuk mengenal pasti status hadis, iaitu sahih, hasan, dhaif. Lepas tu, ilmu riwayah dan dirayah. Riwayah ni benda. Riwayah ni hafalan dan sanad. Kalau dirayah ni kefahaman maksud hadis tersebut. Lepas tu, asbab al-wuru', iaitu mengetahui sebab dan konteks sesuatu hadis disabdakan. Lepas tu, nasikh dan mansukh, membezakan antara hadis yang membatal dan yang dibatalkan. Lepas tu, fakh al-sunnah, pemahaman isi hadis, untuk memahami maksud sebenar sabda Nabi SAW. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung syarat ijtihad. Yang keempat, memahami dan menguasai usul fiqh, yang bermaksud seseorang itu perlulah mengetahui, faham dan memahami menggunakan prinsip serta kaedah dalam usul fiqh untuk menilaikan, menafsir dan mengeluarkan hukum daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maksudnya nak khabar sini, seseorang itu mestilah tahu asas, prinsip dan kaedah yang digunakan oleh ulama' untuk mengeluarkan dan memahami hukum syarak supaya hukum Islam boleh diamalkan dengan tepat, adil dan sesuai dengan zaman. Seterusnya, yang kelima, memahami segala masalah yang disepakati para ulama'. Maksudnya, mengetahui dan memahami hukum hakam atau isu-isu dalam Islam yang boleh disepakati oleh para ulama' tanpa ada perbezaan pendapat, iaitu ijma'. So maksudnya,
ia mestilah tahu dan menghayati hukum hakam yang telah disepakati oleh semua ulama Islam, iaitu ijma', serta memahami bahawa perkara tersebut adalah muktamad dan tidak boleh disepakatikan lagi. Yang keenam, muqasid. Muqasid ni dia merupakan jamak bagi perkataan maksad yang bermaksud tujuan, matlamat atau objektif. Syariah. Syariah ni dia maksudnya undang-undang Islam yang datang daripada Allah. Maqasid syariat ni dia untuk nak jaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta demi kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Lepas tu saya pergi dekat yang ketujuh, kesiapan peribadi untuk berijtihad. So maksudnya seorang itu mestilah persediaan dan kelayakan dalaman, iaitu ilmu, akhlak dan kemampuan yang mesti dimiliki oleh seseorang sebelum dia boleh melakukan ijtihad dengan betul dan bertanggungjawab. Maksudnya poin 7 ni, dia nak khabar seseorang itu mestilah mempunyai ilmu, akhlak, keimanan dan kemampuan berfikir yang tinggi supaya dia mampu mengeluarkan hukum Islam dengan tepat, adil dan berpandukan wahyu. Lepas tu kepentingan yang kita buat persiapan ni, dia boleh menjamin ketepatan supaya hukum yang dikeluarkan berasaskan dalil, bukan daripada emosi. Ia boleh mengelakkan kesiapan dalam agama juga. Yang ketujuh ni kena penting lah kita buat persiapan sebelum kita berijtihad. Seterusnya saya pergi kepada perkara yang dibolehkan dalam ijtihad. Hukum hakam yang tidak mempunyai dalil qat'i, iaitu disokong oleh dalil zanni, tidak pasti. Contohnya, hukum yang tidak disebut secara jelas dalam nas. Kita pergi dulu, apa maksud nas ni? Nas ni bermaksud dalil yang datang secara langsung daripada Al-Quran atau hadis. So maksudnya, sesuatu perkara atau isu yang tidak disebut secara langsung hukumnya dalam Al-Quran atau hadis, sama ada tiada dalil khusus atau dalil yang bersifat umum dan perlu tafsiran atau ijtihad ulama. Contohnya, vape. Tadak dalam Al-Quran atau hadis, dia katakan nas lah, tadak mengatakan vape ni haram, tapi ulama menggunakan kias. Perkara tersebut mendatang memudaratkan. Lepas tu yang kedua, hukum yang memerlukan kajian terhadap sanad, kekuatan dan maksud dalil. Lepas tu saya pergi kepada perkara yang tidak dibolehkan dalam ijtihad. Hukum syar'i yang mempunyai dalil qat'i pasti tidak boleh dijadikan sasaran ijtihad. Contohnya, yang pertama, wajibnya solat. Yang kedua, haramnya zina. Solat wajib tidak diijtihadkan kerana hukumnya telah disebut dengan jelas qat'i dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad hanya digunakan untuk isu tidak mempunyai dalil yang jelas atau khusus, bukan hukum asas agama yang telah tetap seperti solat, puasa, zakat dan haji. Yang kedua, haramnya zina. Sama dengan haramnya zina. Dekat Al-Quran dengan hadis ni jelas dah mengatakan zina ni haram. Seterusnya saya pergi kepada tidak terikat dengan masa dan tempat. Ijtihad ni dia tidak terhad kepada masa atau tempat tertentu.
ia boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana sahaja selagi seseorang memenuhi syarat menjadi mujtahid. Ini kerana Islam bersifat universal dan kekal relevan sepanjang masa. So, walaupun masa bergerak, kita tetap boleh berijtihad asalkan kita memenuhi syarat yang tadi itulah. Memenuhi syarat yang 7 tadi tu. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Afiq Afnan bin Muhammad Zawawi. Nombor kad matrik B25000607. Hari ini saya akan membentangkan tentang ijtihad yang berubah dan batal. Iaitu dasar ijtihad yang berusaha meneliti dan mencari jalan untuk mengeluarkan suatu hukum syarak. Atas sini ia ada dua bahagian sini, iaitu ijtihad yang berubah dan yang batal. Yang berubah dahulu, ijtihad yang berubah ini ia berubah kerana mengikut peredaran zaman, masa dan tempat dan keadaan sekeliling. Apa ada ijtihad berubah ni? Sebab zaman semakin bergerak. Sebab zaman dulu, zaman sekarang lain, dan keadaan masa pun zaman dulu, zaman sekarang lain. Contohnya gini, contohnya macam hukum isap rokok. Dulu para ulama kata isap rokok ni makruh sebab ia punya mudarat tu ia tak jelas mana. Tapi bila zaman sekarang ni, ramai doktor-doktor kata isap rokok ni boleh bawa mudarat dan kata kesihatan kita memang betul-betul teruk kalau isap rokok . Jadi sebab tu para ulama ni dia kata rokok ni haram dah ni. Satu contoh segi macam bank. Dulu zaman-zaman dulu bank ada. Tapi zaman ni para ulama dia ijtihad dia buat bank perbankan Islam. Sebab apa? Sebab mengikut peredaran zaman dan kemaslahatan terkini. Jadi untuk ijtihad yang batal pula, ia adalah hukum yang dikeluarkan oleh para ijtihad yang terbatal apabila kita telah menjumpai ataupun para ijtihad itu telah menjumpai dalil qat'i, iaitu dari Al-Quran ataupun hadis yang lebih jelas tentang hukum sebelumnya. Contohnya hukum hayat tubik tu bercanggah dengan nas ataupun dalil Al-Quran. Seperti contohnya para ulama ini mengeluarkan hukum yang menjual beli ni adalah harus. Tapi bila dia mengkaji lagi, dia jumpa nas ataupun dalil-dalil Al-Quran yang lebih tinggi darjatnya dan yang bercanggah dengan dia. Jadi hukum yang dibuat sebelumnya tu terbatal. Dan contoh mudah lagi, contohnya dia mengeluarkan hukum yang bercanggah daripada nas ataupun ayat Al-Quran. Contohnya dikabur makan babi ni halal, padahal dalam Al-Quran khabar dah yang makan babi ni haram. Jadi nak kata mudahnya, ijtihad yang berubah yang batal dan batal ini, ijtihad berubah ni kadangnya ia berubah mengikut peredaran zaman dan maslahat sekeliling. Dan kalau yang ijtihad yang batal ni contohnya biasanya ni ia jumpa bukti yang baru ataupun nas-nas baru yang bercanggah dengan hukum sebelum tu. Dan nas-nas tu ia kuat lagi, lebih kata lebih masyhur daripada nas-nas yang guna sebelum ni untuk mengeluarkan hukum tu. Ia nak kata sini yang terjadi ijtihad ni ialah para ijtihad yang hanya mampu dan pakar dalam sesuatu masalah sahaja, sesuatu bahagian sahaja. Contohnya macam bahagian muamalat sahaja, masalah ibadat sahaja, masalah ekonomi Islam sahaja kan. Dan tapi dia tak macam ulama tu pandai tu je, mungkin dia pakar tapi dia hak lain, tapi dia mungkin hak lain tu dia kurang pakar dan dia lebih pakar pada suatu perkara sahaja. Contohnya ulama ni dia pakar dalam bahagian fiqh muamalat sahaja, tapi dia tak pakar, dia kurang pakar dalam fiqh ibadat. Contohnya gitu. Antara contoh-contohnya macam Yusuf Al-Qaradawi, kita ada Fakhruddin Ar-Razi, macam tu. Apa wujudnya tajazuz ijtihad ni? Yang nak katanya yang ilmu Islam ni luas. Ilmu Islam ni banyak dalam dunia ni. Jadi tidaklah mustahil untuk ulama tu hafal ke benda-benda tentang ilmu-ilmu hukum hakam ni. Jadi nak kata sini yang tajazuz ijtihad ni adalah memberi kelonggaran kepada para ulama untuk fokus pada satu perkara sahaja. Dan nak kata sini yang Islam ni
ia dok macam okey, ulama mungkin kena fokus semua perkara. Dok, kita Islam ni yang melonggarkan satu. Macam ijtihad ni, dia ada peringkat-peringkat dia. Betul. Ia akan ada peringkat khusus dia. Yang ulama ni okey, fokus pada yang ni dahulu atau baru boleh kepada yang lain pula. Jadi setiap ulama tu diberi tekanan untuk semua perkara dan ia boleh fokus je pada suatu perkara sahaja. Dan untuk slide last yang kesimpulan, ia nak katanya sini ialah ijtihad ni ialah usaha pada ulama, pada mujtahid untuk mengeluarkan suatu hukum syarak daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Dan perkara ini ialah suatu perkara yang penting pada zaman sekarang kerana kita melalui fasa zaman yang agak sukar dan nak sering yang macam banyak masalah-masalah baru yang timbul, dan perkara ini perlu daripada ijtihad ulama untuk mengeluarkan hukum tentang masalah-masalah baru yang muncul pada hari ini. Dan ijtihad ni merupakan perkara yang memastikan ajaran Islam ni sesuai diamalkan mengikut peredaran zaman daripada dahulu hingga sekarang. Sebab tu kita ada contohnya tajuk tadi, ijtihad berubah rabata, ijtihad ni tak mengikut masa. Sebab itulah ijtihad ni penting dalam kehidupan umat Islam pada zaman sekarang. Dan artinya tanpa ijtihad mungkin kita akan hidup dalam keadaan yang sukar dan susah untuk zaman sekarang dengan penuh cabaran dan perkara yang baharu. Jadi itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.